Bagi saya, Taufik Budi Yassin ini merupakan satu beban yang perlu dikeluarkan daripada bukan sahaja Perikatan Nasional tetapi juga daripada Bersatu untuk memastikan bahawa momentum gabungan dan parti tersebut mampu untuk berhadapan PRU16 yang akan datang. Dan kemudian yang terkini bila kita lihat isu melibatkan 5 orang ahli Dewan Undangan Negeri daripada Bersatu di Perlis dan 3 ahli Dewan Undangan daripada PAS di Perlis juga dikatakan menyerahkan SE kepada Istana Arau untuk mengalih sokongan daripada bekas Menteri Besar iaitu Yang Muhammad Shukri Ramli. Bagi saya keadaan-keadaan ini memperlihatkan beliau sudah tidak lagi ada satu aura ataupun kekuatan, maka adalah lebih baik beliau meletakkan jawatan, dan keputusan beliau mengumumkan untuk meletakkan jawatan dalam WhatsApp group diberitakan oleh beberapa pihak beberapa jam yang lalu. Itu merupakan satu tindakan yang bagi saya yang sesuai, kena pada masanya, dan beliau tidak mampu lagi menangani krisis melibatkan dengan PAS. Dan saya yakin Perikatan Nasional jika berjaya menyelesaikan isu ini dalam tempoh sehari dua, Perikatan Nasional ada kemampuan untuk meneruskan momentum berhadapan PRU16 dan menyelesaikan isu-isu semasa. Jika Taufik Budi Yassin tidak mengambil tindakan drastik seperti yang diumumkan, saya lihat Perikatan Nasional akan melalui zaman gelap yang begitu sukar untuk berhadapan dengan liku-liku politik.